Okey guys, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk satu tutorial cara-cara kita nak servis Hekong dalam bentuk overhaul. Kita tengok dulu kondisi Hekong dah. Jom. Okey geng. Hekong brand Epson. 1 horsepower dah. Tu. 1 horsepower. Jadi kita buka. Kita tengok. Ni. Oh, cemah. Kita tengok dalam cuci. Alhamdulillah, comel. Tu. Oh, ni berabuk Kami berabuk. Okey geng. Apa pun? Jom saya tunjuk step by step. Kita nak buka cover, kita nak buka cooling coil, kita nak buka blower kipas dia dah. Jom, let's go. Okey geng, step pertama kita buka dulu benda ni. Nampak tak? Okey ni. Ni, dia ada klik sini so. Klik ni kita tolak. Lepas tu kita buka. Klik ni pun sama. Klik ni kalau boleh jangan bagi hilang dah. Ni, kita buka dulu swing. Ni swing. Kita buka dulu. Hari ni saya buat kerja di rumah geng. Saya buat kerja di rumah. Pasalnya ni Hekong owner nak pindah. Jadi saya habis di rumah lah. Esok saya pasal. Benda ni kalau nak buka, kita just tolak je. Lepas tu kita tarik. Okey. Cover ni dia ada, cuma saya buka dah. Okey. Lepas kita buka swing, kita buka balik ni. Ni. Dia ada dua ni. Ramai yang keliru lah. Ni. Yang tahu tu tahulah, yang tak tahu lagi. Ni, belakang ni dia ada klik gini. Jadi kita just tolak je. Bukan tertarik lagi ni. Ni. Beres? Kita buat gitu je. Lesar. Beres. Okey geng, setelah kita selesai dah ni, kita selesai dah buka, barulah kita boleh hakak. Senang. Siap. Untuk blower, okey dah. Ambil dah. Untuk blower pula dah. Untuk cover, siap dah. Jadi kita nak buka ni . Kita nak buka cooling coil. Kita nak buka cooling coil ni lah yang ramai mempersoalkan. Macam mana kita nak buka cooling coil? Macam mana kita nak buka PC box? Hari ni awak boleh belajar, boleh tengok dah. Kita buka dulu. Ni, kita buka dulu. Koyak hijau ya ke apa semua kita buka. Tak buka dah. Kalau nak mudah ada ni ada apa ni? Ada deri . Kalau tak pun ada ni, ada screwdriver bunga. Okey. Di sensor ni dia ada satu macam besi gini ke. Tu untuk penyendar dia, untuk bagi kemah. Ni. Ni. Tu. Ni. Untuk bagi kemah. Jadi bila kita dah buka apa semua, kita kena buka wayar ni. Motor swing ni. Wayar motor swing ni kita tengok. Sini dia duduk. Semoga video ni ramai yang faham lah. Kalau tak faham boleh komen balik dan saya akan buat balik. Ni. Ni lah. Wayar motor swing kita akan buat suku dia. Okey. Macam Epson, dia ada sini. Ni. Skru dia ni dia ada sini. Jadi bila kita buat tu kita boleh buka lah. Nampak? Bila kita buka, ni wayar motor ni. Ni. Ni wayar motor. Wayar motor ni dia ada 3 orang. Lepas tu ni pun sama juga wayar motor juga. Ni ada 3 orang ni. Untuk kontrol dia. Dah. Ni PC board dia, kita letak tepi dulu. Okey.
settle bahagian buat PC box. Kita buka lah ni motor swing ni. Motor swing ni dia ada satu skru je. Skru ni kalau boleh jangan hilang. Ni. Ini. Nanti saya akan tunjuk pula tutorial cara nak pasang setelah servis. Dah. Tu next video lah. Kita buat cara buka dulu. Okey, beres. Bila dah selesai bahagian ni, tibalah masanya untuk kita buka cooling coil. Cooling coil ni dia hanya ada satu skru je. Kalau bereaction, berdiking. Bereaction diking dia ada satu skru, ada sini je. Okey, geng. Ni, dia ada klip belakang ni, geng. Ni. Dia ada klip belakang ni. Kalau tolak kod belakang, kalau overhaul mudah lah. Andai kata kita nak buka dia dulu, kita tak buat overhaul, kita canvas je. Ni, kita tarik bawah ni. Kita tekan bawah atas ni. Dia terbuka dah lah. Terbuka dah. Jadi, bila dah terbuka situ, dia ada satu lagi, geng. Ni. Ni, skru sini ni. Tu. Skru tu lah hak pegang dia. Ya dah, bila saya buka. Bila saya buka ni, maka tercabutlah dia. Ni, dia ada lagi belakang ni. Belakang ni, saya awak hanya tidur ke dia. Kocok-kocok sikit. Saya lupa lagi nak buka ni. Ni, cover belakang ni. Kocok-kocok sikit. Dah boleh buka. Settle bahagian cooling coil. Bahagian cooling coil settle dah. Dua ni dah settle. Ni bahagian blower ni. Ni kita boleh cabut gitu je. Ni bahagian blower. Blower ni dia ada ni pengapit motor ni sini ni. Kita hanya buat. Dia ada dua tapi kita buat so je dah. Tak kena buat banyak. Cukup gini ya. Ni. Kita buat motor dia. Settle bahagian motor. Kita letak dulu satu persatu. Tengok ni, geng. Kita tengok dengan cara dekat dah. Kotor dia tu. Tu. Benda ni pun kita boleh buat ni. Benda ni. Kita akan buat sekejap lagi. Tu kotor dia tu. Tengoklah. Belakang dia ke apa. Belakang tak kotor mana. Depan ni. Jadi siap tu kita nak buat pula ni. Ni. Sini ni. Ni kita buka gini ya. Siap. Ni kita boleh cuci ni. Ni geng kita jumpa lipah. Tu. Ni pucuk-pucuk ni. Ni pucuk-pucuk sumber ekong ni. Lipah. Memang cuma. Okey, geng. Ni kita nak buat blower, geng. Blower dia ni kita cari. Ni ada free satu ni. Lepas tu ada keru. Kita buat. Kita pelonggar ya. Kita tarik. Settle. Gitulah.
Selepas kita buah ekor, kita tengok video selepas ni dah. Next video. Dari saya dah. Assalamualaikum. Step pertama, kita pasang balik blower yang kita cabut ni, geng. Dia tak boleh dalam sangat, dia tak boleh tahun sangat, geng. Okey. Oh ya, ia akan duduk begini, geng. Oh ya. Tu, duduk gitu.